Arif Aiman sekali lagi mengharumkan nama negara Malaysia. Kali ini Arif Aiman dapat satu apa orang kata achievement lah. Yang mana dari segi player yang banyak buat dribble tahun ni, Arif Aiman berada di ranking keempat. Bukan dalam Asia Tenggara, bukan dalam ASEAN, bukan dalam Asia, tapi dalam dunia guys. Jom kita sembang sikit pasal performance Arif Aiman ni. Sebelum tu korang yang minat konten-konten bola sepak, konten-konten info terkini macam ni, boleh tekan butang follow dekat sini. Dah tekan, mantap. Alright, kalau korang nak tahu, diorang calculate dribble attempted dan successful dribble yang dilakukan oleh player-player ni. So korang boleh tengok dekat sini ada beberapa player untuk top 5. Okay, ada player yang kita sangat-sangat kenal macam Lamine Yamal dan juga Jeremy Doku yang perform untuk Manchester City pada season ni. Okey, ada juga nama yang aku tak tahu macam Guilherme Smith dan juga Jose Mario Pinto ni. Ini macam pernah dengar Mario Pinto ni. Tapi yang nombor 4 memang kita sangat-sangat kenali. Siapa lagi kalau bukan anak darah Malaysia sendiri, Arif Aiman. Okey, korang boleh tengok ada bendera Malaysia dekat situ. Dan sebenarnya kalau korang tengok untuk top 10 pun Arif Aiman satu-satunya player daripada benua Asia. Okey, ini adalah most successful dribbles in from players across first division. Okey, first division player lah. So termasuklah Liga Super Malaysia, SCL Elite maybe. Okey. So apa yang menariknya dekat sini, korang boleh tengok Lamine Yamal dia punya successful dribble 307 banyak tapi dalam 61 game. Arif Aiman pula 224 dribble successful tapi dalam hanya 35 perlawanan sahaja. Jeremy Doku yang lebih bawah daripada Arif Aiman mengambil masa 52 perlawanan untuk menghasilkan successful dribble ni. Termasuklah player-player lain, ada yang kurang, ada yang lebih. Of course lah orang akan kata, alah, Liga Malaysia je bang. Liga kampung kau tak payahlah nak compare dengan Liga Perdana Inggeris, Liga Belanda, Liga Jerman. Memanglah itu betul, tapi still ini adalah satu pencapaian, okey, yang sepatutnya kita naikkan, yang sepatutnya kita bangga-banggakan. Sebab ada yang kata, kenapa Arif Aiman tak main kat Europe Kenapa Arif Aiman tak main kat sini? Kenapa tak main kat situ? Kenapa main dekat Malaysia je? Kau tengoklah walaupun dia main dekat Malaysia tapi nama dia sekarang dah dikenali satu dunia tau. Okey. So itu saja cerita pasal pencapaian Arif Aiman. Korang boleh komen pendapat korang dekat bawah. Dan macam biasa yang nak support Wibro, tekan butang follow.